Sebenarnya tugas saya pada hari ini adalah connection. Okey. Dengan elok ya. Connection before contact. Atau bahasa mudahnya lah ice breaking lah. Betul? Ice breaking. So, jangan salahkan orang lain, ambil tanggungjawab. Saya rasa saya praktik benda ni dan saya rasa diri saya fikir, ada tak saya selalu salahkan orang? Ada tak? Kadang-kadang cakap saya salahkan orang tu. Tapi lepas tu kalau saya sedar, saya akan cakap bukan salahkan dia. Kalau saya salahkan dia, tak betul. Dia akan macam itu je. Orang sentiasa ada salah. Tapi kalau kata benda salah, ambil tanggungjawab. Itu. Buat ini saja pun, tukar ini saja pun boleh berjaya. Dah boleh setakat Gigamex 10,000 sebulan dah boleh. Dah boleh. Alright. Dan masa saya dapat Gigamex, saya jumpa dengan Gigamex. Masa tu dah kena lah dengan hati saya. Tinggal saya nak buat. Dia bukan kebetulan saya tiba-tiba dapat lah. Saya ada dapat satu cara. Maksudnya cara ni saya tinggal nak buat apa bisnes sahaja. Cara yang saya dapat, sebab tu kalau tadi Kak Gina cakap, dia kata saya nak balik kampung. Sebenarnya saya balik kampung bukan untuk serah diri, surrender, bukan putus asa dalam hidup, bukan. Tapi saya adalah salah seorang rakyat Malaysia yang struggle dalam hidup. Tapi kenapa saya buat keputusan balik kampung? Alright, sebelum tu, apa yang terjadi dengan Gigamex tuan-tuan? Gigamex dah nak scam ke? Nak ambil duit kita ke? Tidak. Apa yang terjadi dengan Gigamex tuan-tuan? Yang mana kita kena teruk attack dengan DDoS. Apa tu DDoS? Binatang kuning-kuning kena badan gatal ke? Tak. Yang mana DDoS ni adalah satu fake user yang kita panggil sebagai zombie. Yang mana dia datang, dia masuk kepada kita punya sistem sebanyak 2 juta per second user tuan-tuan. Web mana yang boleh tahan tuan-tuan? Tak boleh. Kepada orang yang pernah banyak buat platform sebelum ni tuan-tuan, bila sistem ini masuk, saya related dengan pekerjaan saya bank sebelum ni. Apa yang terjadi tuan-tuan? Jikalau dalam satu branch tu semua orang masuk dalam branch serentak beramai-ramai, yang dalam tak boleh keluar, yang luar tak boleh masuk, sistem akan jadi congested, network akan jadi congested, maksudnya terlalu ramai. Jadi apa yang Gigamex buat, dia masukkan satu sistem yang kita panggil Cloudflare. Cloudflare ni di mana dia adalah center receptionist. Selalu kalau tuan-tuan pergi bank, akan tuan-tuan masuk kepada satu kaunter, betul? Yang mana dia akan tanya tuan-tuan, cik nak buat apa hari ni? Saya nak keluarkan duit, withdraw. Okey, dia akan bagi nombor, tunggu, pergi ke kaunter A contohnya. Cik nak buat apa hari ni? Saya nak check balance. Dia akan bagi, dia akan ada counter. Itu yang sistem Gigamex buat. Tetapi hari ni tuan-tuan, masih lagi ada haywire. Bila masuk hari tu beramai-ramai, semua jadi, sistem jadi huru-hara. Ada yang deposit 1,000, dapat $2,000. Disebabkan dapat lebih, nak cakap tak nak cakap? Tapi kalau profit yang kurang, apa dia cakap? Semua orang dia hayut. Dengan apply dia, dengan amla dia, habis semua orang dia mesej nak runtuh WhatsApp tu saya tengok. Tapi bila dapat networking affiliate dibayar lebih, sepatutnya dalam networking affiliate hanya dibayar 4.78% daripada net withdrawal. Tapi dia dapat 47.8. Bermaksud setiap kali tim tuan-tuan withdraw $1,000, Gigamex akan keluarkan duit baru sebanyak $478. Ada tak ada untuk Gigamex? Ada tak ada tuan-tuan?
disebabkan kelebihan kita Tutup. Berapa lama dibayar? 1 tahun, tuan-tuan. Berapa pengeluaran keseluruhan? 38 juta US dollar. Ada tak ada untuk Gigamex? Tapi bila website problem, semua kita cari, betul? Disebabkan kesalahan itu terjadi disebabkan hardware tersebut, tuan-tuan, disebabkan kesalahan itu terjadi pada developer team, mereka tidak mengambil duit itu daripada kita balik. Nampak tak? Tetapi masih dibayar. Cuma orang related cakap dulu, dia kata dah bayar banyak, patutlah withdrawal tak keluar, tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan dapat 1% itu sebenarnya Gigamex boleh buat pembayaran lebihan. Biar saya cerita, tuan-tuan. Kami di Gabema Academy asalnya dapat pada bulan 9, tuan-tuan. Gigamex dah berjalan awal pada bulan 6 lagi. So, bila kami dapat sesuatu projek seperti mana Royal Q, seperti mana One Move, yang mana kami nampak opportunity dekat situ, ramai owner business datang berjumpa nak offer dia punya produk, tapi kita mesyuarat secara tim-tim, kita mesyuarat, kita nak tengok platform ni genuine tak genuine, platform ni selamat tak selamat, dia boleh bayar ke berapa banyak. Selepas kita bermesyuarat, tuan-tuan, insya-Allah mesyuarat ni dia ada berkah dia, tuan-tuan. Sebab tu kalau apa-apa kita akan mesyuarat. Okey? So kita dah decide untuk jalankan Gigamex. InsyaAllah, tuan-tuan, dalam keadaan sekarang, tuan-tuan jangan risau. Semua ini akan selesai dalam sedikit sahaja masa lagi. Cuma hari ini penyampaian saya, apa yang saya boleh sampaikan, tuan-tuan. Ada benda informasi yang kami dapat, kita boleh bagi tahu. Ada informasi yang kami belum dapat, saya tak boleh pandai-pandai nak buat cerita, tuan-tuan. Jadi dalam perniagaan ni kadang-kadang kita kena sabar tinggi. Boleh? Alright. Baik, tuan-tuan, hari ni saya nak cerita Web 3.0. Baik. Okey. Sebelum saya cerita Web 3.0, tuan-tuan kena tahu apa itu Web 1.0. Jangan simpan dalam minda, tuan-tuan. Lepas keluar daripada pintu dewan, tuan-tuan ingat apa yang saya cakap 10% ni. Tolong ambil pen dengan kertas, tuan-tuan. At least inilah informasi yang kami nak didik kita punya tim, biar dia tahu apa dia buat. Bukan klik-klik withdraw je. Education kita letakkan di hadapan, duit akan datang kemudian. Okey, Web 1.0 dia hanya menggunakan basic HTML sahaja, iaitu kita panggil dia sebagai static website. Kandungan real only content. Contoh yang kita gunakan dulu, fax machine, email masih ada lagi lah, ataupun phone number. Dia hanya one way communication. Alright, dan tidak menyokong penerbitan besar-besaran disebabkan sistem itu sendiri tak boleh support dengan multiple function of network. Webmaster tetap secara manual. Next. Okey, itu perbezaan. Kalau tuan-tuan tengok logo Web 1.0, MSN contohnya, Yahoo, Gmail, itu adalah daripada asas Web 1.0. Kalau Web 2.0 dia dah advance. Dia boleh two-way communication between kita dan orang lain, boleh patah balik kepada kita. Contoh seperti Google Chrome yang kita gunakan sekarang, Explorer, kita gunakan YouTube, kita gunakan contoh Facebook. Itu adalah enhance kepada Web 3.2.0. Dalam Web 3.0, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok yang kita gunakan sebagai MetaMask, Bitcoin contohnya, dan kita gunakan Ethereum teknologi, itu adalah Web 3.0 yang mana dia boleh peer to peer among the network. Tak faham tak apa, take note dulu. Next. Alright.
dalam web 2.0, laman web membolehkan kita pengguna berinteraksi dan bekerjasama antara satu sama lain. Dia panggil two-way communication. Alright. Tapi dalam web 3.0, apa yang kita gunakan sekarang akan totally different. Ini saya bagi tahu revolusi dia dulu tuan-tuan. Yang mana jikalau browser kita web 2.0 yang kita gunakan adalah Google Chrome sebagai contohnya, kalau web 3.0 dia menggunakan Dash, iaitu contohnya itu adalah Brave. Kalau storage, sekarang kita pakai Google Storage sebagai contoh, dia akan jadi IPFS. Okey. Yang ketiga, kalau video call kita banyak gunakan Skype. 2.0, 3.0 dia panggil Expertise. Kalau operation system yang tuan-tuan gunakan sekarang dia panggil iOS. iPhone OS operation system. Lepas ni dia akan pakai blockchain, dia panggil EOS. Dan Facebook dia akan tukar kepada Sentiment. Maksudnya pengguna ini menggunakan sistem blockchain. Kalau sekarang kita menggunakan WhatsApp, kemudian kalau web 3.0 dia akan pakai status. Ini revolusi tuan-tuan. Tuan-tuan ambil tahu, tak ambil tahu, kemudian kita akan gunakan dia sekarang. Lebih baik, lebih bagus kita tahu sekarang, duduk dalam Gabema Academy, kita boleh update semua benda ni. Okay, next. Okay, revolutions of the web. Okay, pre-web 1.0 link document, 2.0 user generated and dynamic content, 3.0 link data device and people across the web. Next. Okay, centralized exchanger dan decentralized exchanger. Mana yang kelas E2P saya rasa dia lebih faham. Sebagai contoh, kalau governance centralized, kalau decentralized, kita totally decentralized, kita tak bergantung kepada authority. Liquidation dalam centralized tinggi, liquidation dalam decentralized sangat rendah. Okey, ini slide nanti saya akan hantarkan kepada semua, tuan-tuan boleh baca satu persatu. Sebagai contoh saya tunjuk, kalau yang kita gunakan sekarang centralized, Binance, Huobi, XT, Bybit, ini semua adalah exchanger yang kita panggil sebagai centralized, masih lagi pada third party. Dan apabila kita berubah, tuan-tuan akan gunakan wallet ini sebagai contoh Uniswap, PancakeSwap, ke Finance, token yang kita panggil sebagai Trust Wallet sebagai contohnya, itu adalah decentralized system. Next. Okey, ini antara CeFi versus DeFi, centralized finance versus decentralized finance. Sekarang ni semua hanya bergantung kepada satu entiti. Dan next, kita boleh hanya menggunakan swap. Kita boleh swap daripada wallet kita terus menggunakan 100% safety peer-to-peer system. Tuan-tuan tak parking ke dalam third party account daripada wallet saya. Kalau tuan-tuan ada USDT nak tukar kepada Bitcoin, akan bertukar terus kepada orang yang mempunyai Bitcoin dalam wallet dia. Dia akan terus yang kita sebut sebagai swap. Alright, next. Okay, centralized exchange, decentralized exchange. So dia ada perbezaan. Bermaksud bahaya tak simpan dalam centralized exchange, third party. Contoh orang kata Huobi, itu adalah centralized. Itu kita panggil simpan duit dalam bank. Kalau bank tutup, rugi tak? Hilang tak duit? Jawapannya hilang. Alright. Jadi masih ada risiko. Walaupun kita punya pilihan kurang, yang mana kita mengambil antara 10 ke 20 top exchanger in the world, itu pun masih ada risiko. Berbanding jikalau kita menggunakan decentralized exchange, contohnya kepada MetaMask, contohnya kepada Uniswap, itu lebih selamat. Yang mana tuan-tuan menyimpan duit di dalam poket tuan-tuan sendiri. Free hackers, free hackers. Okay, next. Okay. So, Gabema 3.0 apa Gigamax 3.0 apa related dia? Yang pertama,
dia masih menggunakan domain website sekarang, tetapi anda tidak akan lagi login menggunakan email dan password selepas ni. Alright? Yang kedua, anda akan menggunakan DEX, Decentralized Application, yang mana DEX ni merupakan software yang menggunakan blockchain atau peer-to-peer network seperti saya terangkan tadi. Nombor 4, DEX bukan bergantung kepada satu komputer, tetapi dia menggunakan rangkaian komputer dalam blockchain network. Bila bahasa Inggeris saya tukar bahasa Melayu jadi macam tu tuan-tuan. Okey, nombor 5, DEX tidak dikawal oleh entiti berpusat. Okey, yang mana tuan-tuan 100% decentralized system. Tak ada orang yang boleh kontrol tuan-tuan punya duit. Tak ada orang boleh monitor tuan-tuan punya duit. Hanya kita sahaja yang tahu. Next. Okey, DEX akan bertukar kepada browser. Ini dia punya flow yang mana dia akan tukar kepada skrip yang dibaca merupakan centralized wallet anda. Okey, sama ada tuan-tuan boleh download. Satu, kita panggil token pocket. Dua, ini semua decentralized wallet. MetaMask. 3, Uniswap. Keempat, Vantage Swap. Yang lain tu tuan-tuan still boleh research. Ini saya contoh 4. Alright, saya akan bagi tahu yang mana komuniti kita. Saya suggest, saya dah lama gunakan wallet-wallet ni tuan-tuan. Saya suggest untuk tim kita macam mana exchange. Kalau hobi, semua pakai hobi, senang nak buat interface dia, nak screenshot dia senang. Kita akan gunakan token pocket. Tuan-tuan boleh download di dalam smartphone ataupun Android menggunakan token pocket apps tuan-tuan boleh download Okay, next. Okey, ini contoh wallet token pocket tuan-tuan. Dia memang secure, memang sangat secure Okay, next. Okey, kelebihan. Orang tanya tadi, apakah kelebihan dia? Kelebihan dia, akaun pengguna akan lebih selamat daripada serangan hackers. Contoh yang kita hadapi sebelum ni, DDoS attack ataupun kita panggil haywire. Haywire ni tuan-tuan, sistem tu berkecamuk. Tapi kalau dalam sistem blockchain tu sendiri, dia dah di-block. Okey, kalau orang tanya saya macam mana blockchain ni beroperasi, mungkin saya terangkan sikit. Ibarat kata hari ni dalam Dewan ni tuan-tuan, kita semua ada buku 55. Mana yang tak pergi kelas P2P tu, saya terangkan tuan-tuan dan saya semua ada buku 55. Contoh sekarang saya ada 100 USDT. Dalam buku 55 tuan-tuan, nampak saya ada 100 USDT. 1000 orang nampak saya ada USDT. Alright. Apabila saya transfer duit saya kepada orang lain, A contohnya, kurang contoh 20 USDT. Dalam buku 55 tuan-tuan, secara tidak langsung akan menunjukkan transaksi yang sama. Okey? Itu yang kita panggil sebagai rangkaian blok, blockchain, ledger system, open ledger system. Yang mana, macam mana saya nak tipu tuan-tuan, kata saya ada 100, sedangkan dalam hash transaksi kita, duit tersebut telah pun berkurangan. Dan setiap 100 transaksi, dia akan create satu blok. Okey, dia akan create satu blok. 150 transaksi dia akan create satu blok. Alright. Dan transaksi yang berikut 150 akan create blok kedua. 150 akan create blok ketiga. Jikalau seorang hacker dia nak hack tuan-tuan, dia nak hack tuan-tuan punya je, seorang je dia nak hack, dia terpaksa hack daripada first transaksi daripada blok yang pertama. Sedangkan current dah pergi blok ke 100. Dia dapat hack blok pertama, dia kena hadapi blok kedua sampai blok ke 99 ke 100 nanti. By the time dia sampai ke 100, blok dah jadi 2000 tuan-tuan. Jadi dia free hackers. Dalam blockchain ni tak boleh hack kecuali blockchain sistem akan lumpuh kalau internet tak ada. Internet tak ada, bukan internet tuan-tuan tak ada. Satu dunia ni internet dia down. Okey, maksudnya apa? Maksudnya dah kiamat lah waktu tu.
Tuan-tuan tak pakai blockchain dah. Itu main dosa pahala je. Kita tak payah cerita lah. Alright. Okay. Login menggunakan IP wallet anda, bukan lagi menggunakan email. Maksudnya, macam mana tuan-tuan menggunakan tuan-tuan punya token tadi, yang mana tuan-tuan akan login menggunakan tuan-tuan punya address wallet sahaja, menggunakan IP dan hanya mengenali tuan-tuan punya daripada IP gadget kita. Alright, kita punya gadget je. Saya punya contoh iPhone, gadget kita ada number gadget, number IP kita panggil Internet Protocol. IP ni short form daripada Internet Protocol, yang mana dia recognize selain daripada tuan-tuan punya IP, orang lain tak boleh akses. Okay, kecuali tuan-tuan reset sendiri daripada tuan-tuan punya IP. Tuan-tuan sendiri yang request to reset, baru tuan-tuan boleh tukar kepada gadget yang baru. Complicated tak? Susah tak? Susah sebab tak tahu. Kalau dah tahu, senang kan? Jangan risau. Di Government Academy kita akan buat video yang mana tuan-tuan akan klik satu link. Dalam link tersebut, seperti mana yang kita buat sebelum ni, tuan-tuan boleh follow the step. Boleh Cuma hari ni tugas saya menyampaikan dahulu dengan yang informasi yang saya dapat. Okey. So, cara deposit. Cara deposit lepas ni, tuan-tuan akan masukkan USDT dalam wallet tuan-tuan sendiri. Faham? Daripada wallet tuan-tuan sendiri, okey, menggunakan that tu tadi, dia akan ada sistem swap. Dia bukan sistem transfer, bukan sistem withdraw. Tak ada. Dia sistem swap. Bila sistem swap direct kepada Gigamax 3.0 punya sistem, automatically dekat balance kita akan berlaku deduction. Okay. So untuk withdrawal pula, terus link kepada dua pilihan selepas ini. Yang pertama, okay, yang kita gunakan DeFi wallet kita, contoh MetaMask, Token Pocket dan lain-lain. Saya suggest semua kita menggunakan Token Pocket. Senang kita buat satu kali kan. Ataupun kita boleh withdraw terus kepada exchange wallet, yang mana yang selesa sangat dengan wallet tu, dia tak nak tukar lain. Okey pun saya hobi. Mana Ismail? Ada kan? Pun boleh, masih lagi kita boleh gunakan. Tapi lebih selamat kita gunakan terus kepada Token Pocket. Alright. Betul ke tak? Baik. Baik. Betul. Alright. Okay. So third party tak boleh kesan kita punya IP. Selamat daripada serangan hacker. Setiap transaksi kita akan ada hash ID berbeza dengan sistem sekarang. Kerana sistem sekarang ni almost congested disebabkan terlalu banyak information dekat dalam tu. Memanglah tuan-tuan tengok, kita punya sistem ni bukan tempered. Walaupun sistem sekarang ni orang kata power, saya pun respect lah. Dia bukan tempered tuan-tuan. Dia bukan kosong, ambil daripada website, beli RM99 terus jadi website. Bukan. Dia start from zero coding. Tapi sistem kita hanya boleh menggunakan 180 core limit sahaja. Itu adalah computer programming. Saya cakapkan je lah, tuan-tuan tak payah tengok saya Kata sistem, tuan-tuan kena masuk mail address. Faham alamat surat menyurat mana yang tuan-tuan nak masukkan, nak dihantar letak mail address. Jangan letak blockchain address pula, dia terbalik. Saya orang semua letak blockchain address, letak alamat rumah. Dah lah kita kena bagi hantar USDT kat dia letak mail address. Okay, next. So seperti mana debit card yang lain, tuan-tuan boleh gunakan flight ticket, kita ada debit card number, kita ada security number. Okay, cara mendapatkan card 1x ni, satu, tuan-tuan harus deposit. Dia tak ada maksimum, tak ada minimum. Memang 500 USDT ke dalam akaun Gigamax kita. Contoh, saya ada 6 akaun Gigamax tuan-tuan. Berapa yang saya kena depositkan?
saya kena depositkan setiap akaun kerana ini related dengan kita punya new system. Apakah yang kita akan dapat bila saya deposit 500? Tuan-tuan tengok bagus tak bagus gigabyte ni tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan akan dapat debit card wallet system. Itu memang dah. Debit card ni third party tuan-tuan Dia 1X namanya. Dia third party. Alright. So, bila tuan-tuan dapat wallet system dan physical card, itu yang pertama. Yang kedua, bila tuan-tuan deposit 500 tadi, tuan-tuan akan dapat akses kepada sistem baru GGMax 3.0 tu lah. Okey, dan semua fund tuan-tuan yang ada dalam GigaMax sekarang ni auto migration. Tak perlu klik withdraw, tak perlu kena deduct 10%, tak perlu. Terus migration kepada new system. Okey? Yang ketiga, tuan-tuan juga akan dapat nilaian $500 dan $500 itu dia bagi dalam kita punya pool account. Faham bukan free je 500 ni. Macam mana tuan-tuan subscribe pool $500 sebelum ni, reward yang sama tuan-tuan dapat balik sebenarnya. Bukan 1000 orang kata debit card, maksudnya debit card ada 500, pool ada 500. Bukan. 500 tu dia akan masukkan ke dalam pool. Cuma account kita yang kita beli debit card tu 500 tu kita boleh keluarkan selepas 12 bulan. Prinsipal itu boleh keluarkan 12 bulan. Lantaklah dia nak keluar 2 tahun pun bagi saya okey sebenarnya tuan-tuan. Sebab 3 bulan dah jadi 500 balik, betul tak? Jadi lagi lama dia simpan pun saya tak ada masalah. Dah berapa kali lipat dah kita punya untung tu. Ada tak ada gigabyte ni tuan-tuan? So tiga benda ni tuan-tuan dapat clear Alright, next. Tu boleh pula. Okey. Slide yang pertama, tuan-tuan boleh nampak dalam tuan-tuan punya account masukkan nama penuh, alamat rumah, billing address Okey, apa yang kat tepi tu jangan kacau. Okey, city, bandar, select country, zip code, mother's name dengan phone number. Okey, so dia ada pay master daripada GigaMax ataupun kita punya merchant Alright, so kita letakkan amount ni sebanyak 500 USDT, bukan 501, bukan 499 tuan-tuan. Masukkan 500 USDT macam biasa daripada tuan-tuan punya wallet yang sekarang lah. Masuk 501 sebab network fee $1. Jangan masuk angka 500, nanti sini jadi kurang 499 So masuk 501 daripada kita punya SK wallet, sini 500. Yang kedua, ini akaun saya sendiri tuan-tuan. Alhamdulillah saya subscribe di $100,000. Bila saya beli sahaja debit card ni tadi, saya deposit, nampak pool capital saya naik kepada 100,500. So dalam pool pula memang dia dah bagi 5%. So sepatutnya 105,000, hari ni dah ada 105,500. Okey tak okey tuan? Bukan bayar for free. Saya pengguna GigaMax ada 30,000. Seorang masuk 500. Barangkali dia nak rolling duit kita ni. Dia fikir kat situ. Ada dekat ni pun tak nak kira. Sistem baru berapa kos ni pun tak nak kira kan? Allahu Akbar. Bila dah fikir buruk, kita nampak buruk. Bila kita fikir positif, kita nampak positif. Baik. Apa akan jadi selepas tuan-tuan subscribe 2 ke 3 hari, tuan-tuan akan nampak dekat withdrawal part akan keluar visa. Bila tuan-tuan klik kepada visa tu, dia akan keluar khas overview. Yang mana yang belum keluar jangan panik. Dalam 2 ke 3 hari daripada tarikh kita deposit tu tadi, automatically dia akan tukar baru. Okey. So nanti bila tuan-tuan dah dapat kad, tuan-tuan first kena upload kad ataupun pasport. Yang kedua, tuan-tuan kena upload utility bills. Tahu tak utility bills tu macam mana? Alamat air, telkom yang menunjukkan nama dan alamat surat menyurat kita tu mesti sama. So, janganlah pergi crop kecil-kecil. Crop sekali satu helaian kertas tu
nampak logo Maxis contohnya, nampak logo TNB contohnya, apa dia? Crop satu tu upload dekat dokumen 2. Ni dokumen 1 pakai IC, ni dokumen 2. Okey. So, daripada kita punya sistem, tuan-tuan, ni contoh sistem 1X saya yang saya dah aktifkan dan saya pengguna pertama di Malaysia. Okey, dalam kita punya kad ni tadi tuan-tuan, dia akan tunjuk nombor kad kita di belakang dan dia akan menunjukkan kita punya status selepas kita masuk kita punya sistem ni. Tuan-tuan kena linkkan dengan kita punya kad. Dapat software dulu, lepas tu baru boleh link dengan kad. Jadi kad ni dia free, dia bebas. Bila kita dapat kita punya sistem, kita dah register, dapat kad baru dia attach dengan kita punya sistem. Boleh faham Alright. Okey, ini dia punya interface dia tuan-tuan tu nama dia, nama saya Muhammad Sufi, first name, last name dia Abdul Razak. Dia ada kepala-kepala ni, Muhammad Abdul lah. Jadi jangan ingatlah saya ada fikir apa ni, saya nama lain, buat saya nama lain. Jangan risau tuan-tuan. Okey, next. Alright, dah habis. Soalan saya tanya, saya jawab. Okey. Saya ada 6 akaun. Berapa kad saya boleh dapat? Satu kad untuk satu KYC. Boleh faham? Ada leader, memang ada barang memegang. Tuan-tuan, dia ada banyak akaun. Tu. Jadi satu kad, satu KYC. Jadi untuk 3 akaun atau 2 akaun saya atas nama saya, lagi 2 akaun atas bini saya, lagi 2 akaun atas nama mak saya sebagai contoh, total 6 akaun. Maksudnya dua-dua ni saya kena deposit 500, diwajibkan dan digalakkan. Okey, tapi tetap saya dapat satu sistem dan satu kad sahaja. Boleh faham? Untuk pool yang ada bagi reward pool tu, saya dapat 2, 500, 500. Clear? Isteri saya pun akan dapat satu kad walaupun dia ada 2 akaun. Mak saya pun akan dapat satu kad walaupun dia ada 2 akaun. Clear? Clear. Debit card masuk dulu kripto, baru ada value. Dalam debit card kita ni tak guna ringgit tuan-tuan, dia pakai kripto. Boleh faham? Bitcoin, Ethereum, apa-apalah USDT dalam tu. Bila tuan-tuan guna di dalam negara, dia akan buat conversion kepada ringgit Malaysia. Boleh? Kalau saya nak pergi umrah ni, insyaAllah 15 hari 14 9 ni, saya swipe kat Arab Saudi, dia akan pakai currency di sana. Faham Kita tak perlu buat exchange rate akan kira daripada visa merchant. Dia akan ikut dia punya exchange rate, bukan ikut exchange rate hobi. Tak terbiasa dengan hobi, kita boleh dibenarkan untuk withdraw capital kita balik. Contoh ada 200 je kan. So macam mana, kena top up 300 ke kena tambah 500? Saya cakap dah tadi, setiap satu akaun 500. Kalau tak, 200 tu dipulangkan balik. Boleh? Okey. Ya. Kecewa ke apa? Kalau tak cukup 500 tuan-tuan, orang yang paling perlu buat Gigamex. Sebab 500 pun tak ada. Betul? Jadi tuan-tuan perlu lebih encourage untuk buat Gigamex, untuk ubah kita. Kalau kita buat benda yang sama, kita dapat result yang sama. Buat benda lain, dapat result yang lain. Dalam kita berjuang ni tuan-tuan, dalam live ni, tak semuanya indah tuan-tuan. Betul? Kadang-kadang pun sesak lah, betul? Saya nak tanya tuan-tuan, alhamdulillah Allah kurniakan saya pakai MacLaren. Syukur alhamdulillah, reward diri. Tuan-tuan, nilai satu paku berapa? Satu paku harga berapa? Saya tahu bukan kayu. Satu paku berapa sen? 30 sen. Okey lah 30 sen, 20 sen.
Tuan-tuan, bila dia melekat dekat McLaren saya lalu belah tepi. Dia belah tepi tuan-tuan. Bila pergi kat workshop dia kata ni tak boleh tampal. Kenapa? Kereta abang lebih 180, tayar boleh penuh. Dia boleh letup. Jadi macam mana? Bukan sebiji. Jadi RM5,100 juga. Aku harga 30 sen kat jalan, melekat kat McLaren jadi RM5,000. Aku kena tukar 4-4. Kalau tukar satu, bunga lagi. Tak boleh buat laju. Takkan kita mahal tukar satu tayar. Orang tengok apa ni? Sini tayar macam ni, sini tayar Pirelli. Itu orang kaya dengan duit je. Tak boleh tuan. Lepas tu masalah dia bila dah tukar tayar tak boleh minta diskaun. Asal yang punya RM1,000 lebih. Abang kan bukan McLaren, dia minta yang lain. Kan? Betul juga ada tu. Mana ada orang kaya minta diskaun. Terpaksa lah tuan. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki tuan. Hari ini pendapatan saya dalam Gigamex, saya bermula networking daripada zero. Kita semua sama. Mungkin setengah orang ada modal besar, dia boleh masuk besar tuan. Betul? Modal kecil kita start dari kecil. Tapi dalam networking, dalam affiliate, lapangan kita sama. Yang membezakan kita hanyalah pengalaman. Betul? So hari ini saya bermula start daripada bulan Oktober, 31 Oktober. Daftar pula hujung bulan susah akhir. So saya start bulan November. 7 ke 8 bulan saya dalam Gigamex. Syukur alhamdulillah, bukan aktiviti tuan. Saya nak tonton motivasi. Kalau saya boleh tonton pasti boleh lebih. Pendapatan saya tak kurang daripada RM800,000 sebulan. Dapat RM5,000. Okey, jadi tuan-tuan, kalau saya boleh, kenapa tuan-tuan tak boleh? Tak ada sebab kita tak boleh. Apa yang kita buat ni tuan-tuan bukanlah kebetulan. Kebetulan jumpa kita. Kebetulan saya jumpa. Tapi kalau kita ada iman tuan-tuan, ini semua adalah ketentuan kita. Betul? Apa yang kita buat ni hanyalah ikhtiar. Rezeki itu bukan datang dari Gigamex tuan-tuan, dia asbab sahaja. Rezeki itu dari mana siapa? Allah. Daripada Allah. Jadi kalau kita nak minta loan dengan bank, kena submit dokumen tak? Submit dokumen, kena jumpa officer tak? Kena isi form tak? Bila kita nak minta sesuatu dengan Allah tuan-tuan, kenalah submit. Minta dengan dia. Betul? Nak minta loan dengan makhluk pun kena buat macam-macam. Minta dengan dia. Dan kalau kita minta dengan dia tuan-tuan, Allah tu maha pemberi. Maha tuan-tuan. Tuhan tu maha pemberi. Jangan minta sikit-sikit. Minta banyak. Banyak boleh tak dia bagi? Boleh. Betul? Submit, minta banyak-banyak. Jangan minta sejuta tuan-tuan. Minta yang tak masuk akal, 1 bilion tak pun. Kalau dia nak bagi, dia boleh bagi tak? Logik ke tuan-tuan? Gigamex bayar 30% tuan-tuan. Kalau normal business, logik tak? Tapi dia bagi. Dia bagi kita jalan untuk dapat tuan-tuan. Saya pun tak fikir saya nak pakai McLaren. Pakai Alphard juga saya tumpang lah nak gajah. Kan? Tapi tuan-tuan, bila Allah nak bagi tak ada makhluk boleh alhamdulillah. Bila Allah tak nak bagi tak ada makhluk boleh alam. Jadi tuan-tuan, tolong tenangkan dalam hati. Sebab dalam tim saya, dalam komuniti kita tak ada beza network, sideline, left line, upline, downline, tak ada. Kita nak bantu komuniti kita seberapa ramai yang boleh. Seberapa ramai yang boleh. Supaya jikalau saya tak ada contoh, biar berapa ramai orang akan jumpa kita, insan ni ialah yang tolong aku. Sejak keterangan tadi, rezeki daripada sebab tuan-tuan. Kita nak bantu semua orang. Bukan niat kita nak scan tuan-tuan. Bukan niat kita hanya nak ambil deposit, nak kaya seorang-seorang. Tak tuan-tuan. Tapi kita nak bantu komuniti.
hadis Nabi tuan-tuan, sebaik-baik manusia yang boleh manfaat pada orang lain. Jadi kita nak jadi yang baik, kita pun tak perfect tuan-tuan. Jadi kita pegang dari sudut ekonomi, boleh tuan-tuan Orang boleh pergi keluar 3 hari, 4 hari, kita tak mampu, mungkin kita tak mampu, kita ada tanggungan dan sebagainya. Tapi kita boleh menyumbang. Malam kita faham tafsir tuan-tuan, kan? Dan janji Allah tu benar. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Okey, tadi di awal tuan-tuan tarik nafas, betul? Cuba tuan-tuan dapat rezeki, tuan-tuan tahan. Tarik nafas. Tarik. Tahan sikit. Ni nak keluar ni. Lekuk ni. Apa jadi tuan? Tapi bila kita tarik nafas, kita kena lepas. Baru kita boleh tarik. Dalam perniagaan macam tu tuan. Dalam rezeki pun, saya tak nak mengajar, saya nak share. Dalam rezeki pun macam tu. Bila kita dapat banyak, kita pun lepas balik. Dia akan datang balik, insyaAllah. Itu janji dia tuan-tuan. Jadi itu saya daripada saya. Yang kekurangan dan kelemahan diri saya tuan-tuan. Alright. Yang lain daripada Allah SWT. Yang dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak orang-orang saya yang sahabat bersama saya ketika saya susah, yang tak ada duit nak beli pampers pun dialah yang menanggung, yang duduk menangis-nangis hari-hari. Lepas tu sahabat-sahabat saya dan anda semua yang mendoakan saya, terima kasih kepada anda semua. Berbekal untuk diri anda semua tuan-tuan. So sejarah hidup saya ni saya diberi tajuk, Tupi kata tajuk dia nothing impossible. Bukan mak punya duit nak buat bisnes, mak saya gelak. Bisnes apa nak buat? Saya pujuk kan, mak saya kata mak bangga, tapi sebab apa? Sebab saya tahu tuan-tuan, dengan saya SPM gagal, dengan apa pun tak ada. Kalau saya nak kaya, saya tak ada cara lain. Saya kena buat network marketing. Saya bukan ada modal besar nak buka bisnes besar. So alhamdulillah saya buat naik, masuk PKP tu lagi jatuh sekali lagi. Jatuh kali ni memang jatuh, Allah uji jatuh betul-betul jatuh. Sampai apa pun tak ada. Tapi lah yang isteri saya sampai WhatsApp kawan-kawan saya, susu tak ada, apa tak ada, dia yang WhatsApp. Saya tak dapat untuk bersama-sama, tetapi saya tetap bersyukur. Tidak cepat, tidak lambat pun Allah tetap bagi rezeki juga dekat sini. Alhamdulillah. Dan ini saya bagi ke hadapan ini adalah Presiden Gabima Academy, iaitu Dato' Benjamin Ansyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya tak ada, dalam tentatif tak ada nama saya. Tapi bila saya tengok sharing yang begitu hebat daripada leader-leader, saya pun tak tahu, mulut saya ni kadang-kadang lebih laju daripada otak saya berfikir. Itu masalah dia. Saya bercakap kadang-kadang give me 5 minutes, saya nak sharing juga. Otak saya tak sempat fikir lagi, mulut saya dah cakap dulu. Kali tengah okey boleh. Bila dah okey dah buat atas dah naikkan hotel dah debal kasi jantung. Betul ke aku cakap tadi tu? Jadi itulah sebenarnya, kalau kita tengok daripada perkongsian daripada leader-leader kita, macam saya sangat-sangat kenali Adita Aizat kita, Tuan Kufi kita, dan Syahzuan kita, dan juga Tuan Rizman kita. Dan cerita-cerita beliau ni benar berlaku. Memang daripada tak ada apa-apa, macam Tuan Izzat terpaksa minta duit dekat stesen minyak. Dekat stesen minyak nak beli susu dan pampers anak. Setiap tengah hari, tiap makan tengah hari, Tuan dah sampai dah. Dia akan tunggu Tuan sampai, pasal Tuan Rizwan kita ni, founder kepada Gabima ni, satu perangai ni, dia memang suka belanja orang makan. Kalau di office ada datang lah, dia memang jamu orang dengan makan minum. Kalau tak ada makan minum, untuk tetamu, dia cukup marah. Dia punya perangai macam tu. Jadi memang suka orang belanja makan. Dan bila saya hari ni, bila saya
cakap kita jadi presiden, ya inilah kebahagiaan sebenarnya. Bukan kebahagiaan kita bukan pada ringgit kita je, tapi kebahagiaan sebenarnya bila kita boleh bantu ramai orang untuk mengubah kehidupan dia. Jadi kita tengok Tuan Ijat, daripada tahun lepas hidup ni ditukar macam melalui tapak tangan saja. Daripada terpaksa minta duit RM50 untuk beli pampers anak, tahun ini dia datang dengan income seminggu RM1 juta. Luar biasa. Jadi kalau ada yang susah dalam dewan ni, kalau ada yang waktu tertekan, percayalah kita sedang diuji untuk Allah angkat darjat. InsyaAllah terus tenang, syukur dan minta bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bantuan itu akan sampai saja waktunya, tak boleh tidak. Dia takkan salah alamat, takkan tertukar kalau hak kita tetap hak kita. Jadi saya pun di dalam KWMA terima kasih juga kepada founder KWMA, Tuan Izan Ali, Tuan Idam Sahar dan juga CEO KWMA Academy Tuan Hafiz. Ini orang yang boleh dikatakan kalau level tu saya pakai adinda, adik-adik saya. Tetapi bermula daripada masuk KWMA tu, saya banyak belajar dengan dia. Saya tengok ini orang luar biasa. Kalau dulu karakter saya macam Kak Tina kenal saya lama lah. Kak Tina kenal saya lama daripada macam-macam dulu. Saya buat network pun lebih daripada 20 tahun. Kenal saya lama. Karakter saya ni orang yang barat. Saya orang yang barat. Di salah saya boleh melompat atas meja tu sampai. Tetapi bila masuk ke KWMA ni persepsi saya berubah. Saya jumpa dengan Tuan Izwan. Saya cakap dia ni manusia ke malaikat? Cukup sabar. That's why bila kita orang kata bos kita sabar, kita nak marah ni jadi bos pun sabar, takkan nak beri nak marah. Ini cerita betul. Kalau tidak saya duduk di antara orang yang awal melompat. Tengok janggut pun orang tahu dah kaki lompat ni. Tapi alhamdulillah KWMA ni bukan setakat membentuk manusia di situ kewangan, tapi kita untuk orang kata apa? Nilai diri di dalam Jadi kita tengok dalam KWMA ni banyak perubahan yang berlaku. Banyak sangat perubahan yang berlaku. Dan saya yakin dan percaya yang ada lebih kurang 1,000 orang yang berada dalam dewan ini, anda pun akan dapat rasa seperti mana sharer kita lah. Jangan berharap pada makhluk, harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi saya tak untuk cakap panjang dan saya nak menjemput sahabat saya untuk meneruskan majlis. Mana sahabat saya? Tuan GM MNS1 Tuan Nazrin dapat sila naik ke pentas. Ini memang saya punya pairing lah. Kalau di KWMA dulu tuan, awal-awal dulu kita ada 4 je staff masa tu. Atai, saya, Nazrin dan juga Pik yang ada register tu. Awal-awal kita buat live, kami lah tukang editing, kami lah tukang jaga table kami. Tapi alhamdulillah sekarang ni hampir lebih kurang dalam 50 kaki tangan ada. Terlalu dan banyak berlaku di dalam KWMA ni perkara-perkara yang ajaib sebenarnya. Terlalu mudah, cakap dapat. Dan kami yakin itu bukan kerana kami hebat, kerana Allah nak bagi pertolongan. Pasal di dalam ini kita bergantung sepenuhnya, kita letakkan kebergantungan itu bukan pada makhluk. Kita bergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Apa nak jadi depan itu bukan tugas kita. Yang penting hari ini kita buat yang terbaik. Tugas kita jalankan kerja kita, rezeki Allah bagi. Jadi yakin macam ini. Apapun keadaan, jalankan baik. Sebelum ni kan bila kita nak tukar sistem 3.0 betul? 3.0 kan ada withdrawal lambat dan sebagainya. Ada yang bising tanya saya tentang apa. Jangan cakap tuan-tuan goyang, saya pun ada juga pergi goyang. Ini juga cerita. Saya pun ada juga. Juga kan. Tapi saya punya formula simple je. Bila saya goyang je bermakna
Apa yang saya buat, Allah aku dah risau dengan rezeki Allah. Apa yang saya buat, saya ambil duit saya hantar kat masjid. Saya hantar masjid. Goyang lagi, saya hantar lagi. Goyang lagi, saya hantar lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya hantar. Di tak kala hari tu ada lama sikit biro bila dalam space tu kan. Kawan-kawan dah banyak dah berumur. Saya ada duit tak boleh buat. Tak banyak tapi ada. Kebergantungan itu ialah pada Allah. Jangan ragu dengan rezeki. Yakin kita dah ada rezeki kita sendiri. Apa yang perlu kita buat, kita jalankan kerja kita di dalam khidmat kita. Dan tuan sebagai presiden pun saya kata saya tidak bercadang untuk jadi VIP di dalam dunia ini. Saya pun tak berminat untuk jadi VIP. Tapi kalau orang dah treat VIP, terima kasih, alhamdulillah. Yang penting hari ini tak VIP kat dunia pun presiden saya nak jadi orang biasa saja. Siapa boleh jumpa saya, siapa boleh ambil nombor telefon saya, ada masalah ke kalau apa yang boleh saya bantu, saya kata mesej saja saya. Ada orang katanya, awak untuk presiden takkan nak minta. Ada masalah. Saya boleh bantu, saya bantu. Saya gunakan my title untuk saya khidmat. Saya bukan nak jadi VIP di dunia. Saya nak, kalau boleh dengan khidmat saya, dengan title yang saya bantu ramai orang. Saya nak jadi, kalau boleh, dunia ni tak ada apa, dunia sementara, akhirat selamanya. Saya nak jadi VIP di akhirat. Apalah saya nak jadi VIP di dunia ni. Kakak dulu meja kat depan ni, orang pun kadang salah. Tak ada apa pun. Balik kena Allah kat sini juga. Tapi kalau VIP kat akhirat tu luar biasa. Saya tak jadi VIP kat sini, tak apa. Tapi kalau nak bagi Allah, kita bagi alhamdulillah. Kan? Tapi saya nak jadi VIP kat akhirat. Biar khidmat, bantu orang. Sampai daripada masa nanti kita disebutkan nama saya Benjamin Al-Syarif. Kenapa duduk kat situ? Ada kursi VIP. Gitu. Malaikat panggil saya dengan nama yang apa? Anda duduk situ. Anda masuk ini tanpa visa. Allah. Itulah VIP akhirat yang saya kejar-kejar. Rezeki kita tak risau. Yang penting kita buat kerja kita khidmat lillahi. Jadi saya panggil saya punya sahabat untuk meneruskan progresnya. Tuan Nazrin, dipersilakan Tuan Nazrin Nafok.